Saya rasa mungkin itu boleh jawab dalam bentuk bertulis. Okey, Yang Berhormat Bun, saya bagi satu peluang untuk pencerahan di bawah Peraturan Masyarakat 36/2 kerana masa tidak mencukupi. Sesudah itu saya beri peluang untuk Menteri untuk beri penerangan mengenai isu yang dimaklumkan tadi. Okey, silakan. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua yang baik hati. Terima kasih Menteri kerana sudi memberi ruang masa. Memang saya sendiri pun pernah kena. Terima kasih atas dua persoalan tambahan daripada yang berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri, untuk memastikan Yang Berhormat ada stamina untuk jawab semua pencerahan nanti. Apabila ada pencerahan, mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri duduk. Okay. Terima kasih. Boleh tanya sedikit lagi dengan izin. Sini. Okey. Sekiranya Ahli Berhormat Senator tak ada dalam Dewan, terpulangan Yang Berhormat Menteri untuk memberi jawapan bertulis ataupun boleh memberi jawapan secara jawapan bertulis lagi bagus lah. Okey, terpulang. Dan teruskan kepada Hari Yang Berhormat seterusnya, sekiranya Yang Berhormat Ahli Senator tak ada di Dewan. Jawapan bertulis lah. Okey. Boleh. Boleh ya? Jawapan bertulis ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pendek, tepat dan mengikut masa yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 13 Mac 2025.